Good morning guys. Selamat pagi. Hari ini kita berada di kebun. Okay, kita jalan nak tengok apa yang ada di kebun. Hari ini nampak cuaca baik selepas hujan semalam. Okay, mari kita tengok. Okay, ini pokok rambutan guys, baru keluar bunga. Nampak lebat bunga dia. Tapi dia tak sama musim. Ada yang sudah besar, ada masih kecil. Yang di atas itu sudah besar pula. Ke bawah ini masih kecil, baru keluar. Mudah-mudahan jadi dekat. Guys, ini durian ni mungkin dia lebat kali ni. Buah dia ni cantik guys, warna kuning. Ada lebih 1 pokok durian dekat sini. Dulu ada 20 tapi saya ada tebang 3 pokok. Terlalu rapat. Ini lempuing guys, bunga lempuing. Bunga durian ada yang sudah jatuh. Tak sama musim ya guys, ada yang masih kecil, ada yang sudah terbuka. Ini jambu pula, jambu biji yang besar tu. Okey, jambu apa ni? Baru keluar bunga dia, baru nak coba keluar bunga. Beberapa hari lepas saya potong bagian atas biar dia nampakkan cahaya. Ini banyak lagi. Mudah-mudahan menjadi, ini kali pertama dia berbunga guys. Ada 5-6 pokok jambu ni. Buah dia besar, biji dia pun besar juga. Di bawah ada satu lagi. Itu pun mulai berbuah juga. Bunga durian mulai jatuh. Siapa berminat makan bunga durian? Oke. Saya ingat dalam seminggu 2 lagi banyak lagi. Jambu. Saya sudah potong bagian atas dan cantas dahan dia supaya dia agak rendang sikit. Trim dia sikit. Ini durian yang pokok dia, buah dia warna kuning. Lebat bunganya guys.
guys, tapi ada bunga, memang ada bunga. Lalu tinggi, pokok ini sudah tua. Pokok terap pun sana pun mengeluarkan bunga juga. Ini satu lagi pokok terap. Ini satu lagi pokok terap. Besar buah dia kalau dah nak masak. Durian, banyak pokok durian guys. Pokok langsat ada. Bunga durian itu. Hari hujan semalam, jadi banyak yang jatuh lah. Nah itu satu lagi pokok terap, tapi terlalu tinggi guys, susah nak panjatnya. Ini pokok nona. Sudah tengok semua ada masak dulu. Oh, ini sudah buruk. Dia sudah masak tapi dia lebih sangat jadi dia buruk. Ini terap guys. Terap pun baru mengeluarkan bunga dia. Lagi kecil buahnya. Rendah ya di bawahnya. Ini rupa di buahnya kalau masih kecil ya. Buah terap. Sedap buahnya guys. Manis. Pokok dia tinggi. Tak pandai banyak pakai galah ambil. Ini pokok langsat, itu ada buah. Pokok asam, ada bunga. Ini pokok cempedak. Ini pokok pelasam saya guys. Pelasam ini tahun ini baru mula berbuah. Buah dia macam tak menjadi. Ini kali pertama dia berbuah. Dia kecil lagi. Harkat. Keluar pun tak banyak. Baru nak coba-coba berbuah. Masih kecil buahnya. Ini buah pelasam ni.
harap dia menjadi lah, walaupun tak banyak. Oke, sini lagi kita tengok pokok jambu guys. Makin besar bunga dia. Sudah terbuka. Oke, makin ini bunga dia guys. Cantik tak? Bunga jambu. Belum banyak lagi guys, baru keluar. Mudah-mudahan menjadi ya. Nona tengah masak guys. Kuning udah petik. Di bawah pun ada lagi, sudah masak semua. Oke guys, ini buah nona. Satu ini sudah masak, yang ini baru nak kuning-kuning. Nampak kuning-kuning sedikit. Ini memang dah masak lah. Yang itu pun dah masak. Bungkus macam ini, binatang lain akan serang. Karena buah ini manis guys. Dah masak guys. Buah ini comel tapi sedap. Manis pada durian Belanda. Jambu saja guys, jambu ini tak ada biji. Pokok dia kecil saja, rendah, tapi buah dia boleh tahan juga. Besar-besar buah. Minggu lepas saya ambil banyak juga. Nah, ini masih kecil. Ini ada bungkus juga guys, kalau tak bungkus buah dia makan serangga. Terus ada bungkus macam ini. Bungkus macam ini. Baru dia cukup tahan. Ini saya belum trim dah. Ada masalah trim guys. Kalau sudah trim lah cantik pokoknya. Buang dahan-dahan yang kecil-kecil itu, dia yang besar-besar saja. Biasa saya akan trim yang dahan-dahan macam ini guys. Nak tunas ni, saya buang dah. Ini buah dia besar. Kita buang anak tunas ya. Jadi jarang-jarang. Nah, ada yang besar-besar saja kita ambil. Anak tunas itu banyak, dia makan gajah. Ini kita buang. Oh, yang ini kita nak bungkus.
Oke, kita nak bungkus ni. Kalau dia 2 biji macam ni, kita ambil yang besar, yang kecil tu kita buang supaya buah dia besar nanti. Oke, kita akan potong satu buah. Ini kita buang. Ambil satu ya. Jangan sayang ya guys. Oke, ini kita buang. Tinggal satu saja. Ini satu-satu, oke. Tak banyak. Sekarang kita nak buka nih guys. Ini saya bungkus, lepas. Tengok dia masak ke tak? Kalau masak kita ambil lah. Macam ada yang sudah masak. Pisang tak masak nih guys, tapi dia macam dah tua lah. Oke, ini satu belum masak guys. Tapi dah nampak kuning-kuning sikit. Ini sudah masak. Sebiji dah masak, yang lain belum. Mungkin dalam 2-3 hari lagi ada yang masak. Kita petik yang ini. Kita nak tengok pokok nona yang satu lagi nih guys. Ini buah. Ini masih kecil, nak bungkus juga. Untuk saja bungkus, mungkin ada yang sudah masak. Atas tu mungkin sudah masak. Ini satu lagi sudah masak guys, masak sangat deh. Jadi kalau ambil mesti terus makan, tak boleh simpan semalam untuk malam. Di atas tu ada lagi, aduh tinggi sangat, coba nak ambil. Hari itu saya bungkus dengan pakai galah. Tengok guys, tinggi. Ini pun saya pakai tangga. Pakai itu atas tu lagi tinggi. Lebih 10 kaki guys. Hai guys, itu pokok buah nangka nih di atas tuh. Hari itu dia masih kecil, saya sarung dengan plastik. Tapi sekarang nampak dia sudah besar. Tak tukar plastik itu dengan guni pula. Oke, nasib dia tak tinggi sangat. Ini guys, buah dia tak cantik tapi masih muda lagi, masih nak membesar. Oke. Saya sarung dengan guni guys. Tahan lagi. Oke, saya sudah bungkus dia dengan plastik guys. Buah dia masih kecil, bungkus dengan plastik. Besok sudah besar, saya tukar plastik dengan guni. Macam ni. Di bawah pun ada juga. Masih kecil ya. Ini pun ada juga. Tak menjadi. Itu pun tak menjadi juga. Harap-harap dia menjadi lah. Ini macam kuning ya. Tak tahu dah. Buahnya dia lain sikit, tak warna hijau macam nangka lain, dia ada warna
kuningan sedikit. Ini pokok limau saya guys. Hari hujan ini dan ubi belum banyak. Belum dapat jual lagi guys. Pokok jering sudah tinggi belum membuah lagi. Oh, pisang pun belum masak. Pisang padak guys. Sudah manis. Baru untuk buat cucu. Wih. Ini pokok belimbing tunjuk warna hijau. Ada buah tapi tak banyak. Baru mengeluarkan bunga. Dah selalu berbunga tapi tak menjadi. Oh, ini avocado saya. Nampak subur guys. Saya baru cantas dia, trim dia sedikit. Dia buah ada kelebat. Tengok ni, bunga dia keluar. Ini buah jambu guys. Saya tak buang dia 2 biji teri. Atau sebiji saya baru dia besar. Tapi ini besar juga lah. Saya ingat 1 biji itu yang besar itu dalam 300 ke 400 gram. Ini di bawah ni pun ada juga. Yang ini boleh ambil sudah. Kalau tak ambil nanti dia dia jadi lembut pula. Sekarang dia tengah crunchy. Okay, kita ambil. Ada biji ni guys. Jamu itu ada biji. Lebih 10 pokok saya tanam dekat sini. Ini satu lagi pokok limau guys. Sudah besar dah. Saya dah trim dari itu. Sekarang dia makin subur. Besok saya nak trim dia lagi. Bagi dia rendah sedikit. Jamu ni kurang trip jadi dia tinggi. Ini jamu terbiji ni guys. Satu lagi pokok limau. Limau manis. Limau besar guys. Macam sangkis dia. Oh, ini pokok hutan liar ni. Orang Iban panggil ni pokok apa? Pokok lengkan. Okay. Dulu pernah bapak saya beritahu zaman Jepun dulu tak ada makanan, tak ada nasi. Dia orang ambil pucuk ni, pucuk daun ini. Sengaja simpan dah. Ini pulung. Ini jamu air guys. Kok jamu air? Hari itu saya trim tapi sekarang dia sudah hidup dengan subur. Oke.
mungkin perlu trim dia lagi. Tiang listrik udah ada tapi belum disambung lagi. Tiang listriknya hendak pergi ke tower. Dia pakai sini, pakai lain. Jadi lepas itu dia pakai kabel pula. Karena orang Cina sebelah tu tak bagi dia pakai tiang. Saya gunakan kabel. Dekat dengan pondok saya, tak payah pakai tiang, terus direct. Oh, ini kok puluh kan? Papaya tree saya tengok, bawah masih rendah lagi. Burung papaya akan makan dia kalau dia sudah nak masak. Kadang tak sempat masak pun. Ini pokok manggis guys, tapi macam kurang subur guys, masih kecil lagi. Namun dengan besar. Sekarang kita turun bawah ya. Nanas MD2 belum sama. Sekarang kita nak turun ke bawah kan, nak tengok kok angkat dekat bawah tu. Tinggi pun angkat tu, tapi dekat bawah tu ada buahnya. Ada 2 biji besar. Kita tengok saya masak dulu. Ini pokok langsat ni tapi tak ada buah. Ada 3-4 pokok dekat bawah. Okay guys, ini pokok durian hantu ataupun pokok apa? Pokok nyekak guys, tapi ini jenis yang hybrid, bukan yang macam di kampung-kampung biasanya. Ini dia hybrid, buah dia besar dan pokok dia agak rendah. Ini masih kecil lagi. Semoga dia menjadi guys, berjaya dan berbuah. Sekarang kita nak balik ke atas. Banyak ke atas. Bawa nangka 2 biji ini. Berat guys. Kalau langsat sebelah tu tak berbuah. Ini kok sagup pun ada. Ini kok langsat. Ini kok langsat tapi tak ada buah. Ini. Pren, tubuh manis. Kok durian.
Hai guys, nangka dari pokok ini yang saya cakap tadi, rupa-rupanya sudah masak guys. Ini dia, sudah masak guys. Masih bisa sempat datang, kalau 2-3 hari lagi dia akan jatuh. Biji itu udah kena serang tupai, ini sedikit, tapi nak bawa naik ke atas itu, aduh, buah nangka berat. Tengok berapa curam guys, 45 derajat, 45 degrees itu punya keturunan. Boleh pakai sini lah, ini lagi tak curam sangat, tapi kena mesin jauh dah. Wah,